Ada 10 tanda orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Senang cakap, mati dalam keadaan yang baik. Ada 10 tanda. Sebelum tu, saya doakan kawan-kawan yang tengah tengok video ni, ahli keluarga kita, kawan-kawan kita semua mati dalam keadaan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, mati pada hari ataupun malam Jumaat. Siang hari Jumaat ataupun malam Jumaat. Yang kedua, mengucap 2 kalimah syahadah sebelum menghembuskan nafas yang terakhir. Yang ni saya doakan kawan-kawan dan saya dapatlah mengucap 2 kalimah syahadah sebelum kita hembuskan nafas yang terakhir. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, meninggal dunia dalam keadaan berpeluh. Yang keempat, diberi taufik dan hidayah oleh Allah sebelum meninggal dunia. Yang kelima, berasa senang hati ataupun gembira bila nak bertemu dengan Allah. Dan yang keenam, yang ni ramai sangat tak tahu. Sebelum tu, tekanlah butang follow tu dulu. Follow, share, repost, kongsi dekat orang ramai. Tak rugi sikit pun tuan-tuan. Esok lusa dapat lagi ilmu baru. Okey, dah share dah. Terbaik dah tuan-tuan ni. Yang keenam, meninggal dunia disebabkan oleh penyakit yang asalnya datang daripada perut, berpunca daripada perut ataupun berkait dengan perut pun dikira mati yang baik. Yang ketujuh, mati ataupun meninggal dalam keadaan lemas, jatuh daripada bangunan, dan orang yang syahid di jalan Allah. Jatuh daripada bangunan tu bukan bunuh diri tau. Jangan salah faham lah. Yang ke-8, meninggal dalam keadaan melahirkan anak. Dan ni ramai kan. Yang ke-9, mati dalam keadaan mempertahankan maruah dan mempertahankan harta. And last sekali adalah yang ke-10. Sebelum tu, tekan butang share dulu. Tekan butang repost tu dulu. Jangan kita je yang tahu. Orang lain pun nak tahu juga tanda-tanda mati yang baik ni. Tolonglah ringankan tangan, tekan butang share, tekan butang repost tu. Tekan butang share dan repost tu pun dikira kebaikan tau. Kita ada cara mudah untuk buat baik. Guna. Boleh? Yang last sekali adalah orang yang meninggal dalam keadaan berbuat baik, berbuat amal soleh. Okey, ikut tuan-tuan 10 cukup kot lah. Untuk pengetahuan semua yang saya sebut tadi tu, semuanya datang daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mati dalam keadaan mati yang baik. Amin ya rabbal alamin.